Pongal adalah pesta menuai, ya, di mana sangat popular di kalangan South Indians, especially Tamils. Kami sebenarnya compare dengan Deepavali, Pongal sebenarnya lebih penting. Dan tahun ini saya telah merancang dan last year pun saya telah beritahu kami akan dibuat kawasan Hulu Langat, ya, iaitu kawasan Ampang. Dan untuk maklumat juga, tahun hadapan kita akan buat di kawasan Hulu Selangor. KKB lah, lebih kurang kawasan itu, ya. Kami telah cadangkan pada 17 Januari, di mana hari Sabtu kita akan buat Pongal ni di temple lah. Tadi pagi di temple Maha Mariamman dekat Tasik Permai, kampung Tasik Permai, pada pukul 7 pagi sampai mungkin tengah hari atau petang sikit. Sebab dia ada berbagai acara. Kita pertamanya adalah tentang masak Pongal tu wajib. Apa tu acara tradisional seperti anyaman toranam tu sukan lebih kepada tradisional. Kita juga ada program untuk kanak-kanak. Biasalah kanak-kanak di mereka suka warna. Mereka suka warna dan mereka suka something stylish lah. Kami share dan macam-macam program kita akan arrangekan dan juga pertandingan kita akan arrangekan. Okey. Program ini akan menjadi kemuncak pada malam. Ya, di Dewan Dato' Razali, Dato' Razali, Ahmad Razali dekat Ampang juga memandangkan anggaran kami penyumbang lebih kurang 8,000 orang. Ya, 8,000 orang. Ia adalah satu program yang cukup bagus. Dan pada malam tu kita juga akan menyediakan pelbagai hadiah lucky draw dan sebagainya kepada semua, dan makanan disediakan dan juga MB sebelum lagi untuk memeriahkan lagi program ini lah. Ini adalah tentang Pongal bagi tahun 2026.